Di nama narancak baju yang dipilih ya. Kurancak lo baju gamis yang terbaru. Kurancak lo. Di. Oh iya ya, baju tadi ya. Dah, baju tadi je lupa listrik kamu kau tu dah. Tu cak lain yang di lekang tolong baju muel itu doh. Tolong jamu yang cek tu. Iya, udah gosok orok iye ko lu, beko baju tu. Ya merang-merang ya ye. Tuh, 2 MB itu di belakang tadi tu. Yang 2 MB itu tanang ye. Udah yang maikuan beko ye. Udah jamu di muka tu ah. Ye jam merang-merang so. Takut dahnya. Dak ada lo manggih nak kena ambil 4 lah. Kamal lah kau. Kamal lah kau. Nang kadi maliang ke tak ada lah. Di kampung kalau nak maliang tak sero lah. Tak ada nang kadi pakuh lah. Ha. Kamal lah mak mantri ya. Oh tak dia mah. Sia aja lah gua nelpon gua. Sia gua nelpon jolo orang Karajo ga. Oh Pak Jo, di mana Pak Jo? Kadai, yo tunggu saya di kadai itu beko. Pak sudah Karajo sentalai. Kanciang lah. Angin setrika ya. Kau ada takut najis bini mak mereka jadi ya. Dah kepunduang anyuik mak man kerempak dia mah. Biar tulis ke rumah lai. Kalau janji dia nak tiba-tibanya. Payah janji juga buru-buru aku. Ni, di mana ni? Bisa, ada aja Pak Yorong. Apa ni? Rumah data senta ni. Yang mau bisa lah yo. Ini, lalu ni. Yo. Terima je. Pak Jarong. Yo, terima je. Dah ada nyelau di sawah tadi mah. Sawah sialan aja silau jajak bila je sawah. Oh, je tu je dan lai. Sawah mak wak. Jom. Kemana Pak Jarong kau? Kadek nah. Ada tu pun mak man tadi. Lawak telefon tadi ya, nak gangke tu. Ketemu lagi telefon mah sebentar, tunggu sebentar je, tak ada lah tu. Biasa lah. Kadek je. Duduk kadek. Kadang muka. Kadek muka. Kadek biasa. Nah. Bukan tipu itu mah. Mengakin sering sarung kau bentuk orang sampu empat ya. Hari kan dingin ni je. Mak man tadi ke mana? Mana ya? Awak lawan hari tu nak. Eran mana je mak man empat tak? Tak boleh biasa nak. Tak ada biasa. Sejak bininya apa kuah di rumah sedempak. Sejak bininya pulang dari rumah saja ya. Ya. Ya, maklum lah orang walaupun 2 harian. Nak beda aja bini jo. Bini jo yo mencilek jo mungkin mutahnya. Patuh Pak Jorong. Kadek nah. Oh, sembarang Pak Jorong gua. Ye, boleh udah keluar sentai ye. Ah? Mana ada keluar? Tu kan yang setrika tadi tu dah siap tu. Sabantanya ye. Membana adanya. Ayolah. Jangan malam mula tu. Banyak kali rumah dah itu. Ditipunya lah jo. Tunggu si kau bekanya tiba sebentar ya mah. Inyo nak ketahan ke perlu di rumah. Ya. Duduk. Ha. Lah memek. Ai. Ditipunya lah jo yo. Paling ndak beko sebentar lah tiba. Kalau awak je mak man tu kalau kegarangannya tahu. Ini ndak ketah ke lama-lama rumah tu tu. Minok dia lah. Bikinnya tipu. Gaya kalian lai babi tidak duduk lo di kadai. Mak man. Lai duit je mak man mah. Lah seminggu nak kalau keluar Pak. Ba kabar pemuda-pemuda si koko. Oh, lai yang mana man sini mak man? Namun nama man tipu. Ba- Janji je marah tadi. Ba kabar Pak Jorong go. Kabar awak sihat mak man. Ba kabar bini Jojo. Lai sehat-sehat dan langgeng-langgeng serumah tangga jo. Kalau masalah rumah tangga, man, jangan ditanya kepada sembalara. Kini lalok dalam bilik, surang lalok di luar, surang kini. Bagati, inyo lah mangambuk lah hari ko Paniang awak nak do karajo. Inyo piti ka piti diminta. Awak berumah tangga ko Jo, jangan sampai wak takut jo bini. Harus kareh wak sebagai laki-laki, sebagai suami. Jangan
Kalau Mak Man. Jangan diraguan lah Mak Man. Kini kan yang lalu disuruhnya lalu luar tu ah. Awak ndak lo muah lalu dalam bilik tau. Awak lah kena tutur gini. Alun lai. Kau pak jorong kau buat kabar ni gini kau. Ini membujang je baru. Bujang baru. Ada kabarnya kabar bini lah. Yo, kan itu lah Man. Dia minta lah nasihat teh. Walau besar ku ajo je Man kau yo istilahnya bini tu patuh kau awak gitu kan. Nampak orang luar senang kan. Sambal lah istilahnya. Nyuci lah. Dan sampai awak bukan bukan bujang awak. Tahulah kan. Awak bukan sebagai pemimpin. Iya. Tahu awak yang matur. Iya. Bawa kalau menurut Maman bagi kira tu. Masuk dah tu. Masuk naik tu Pak Jorong. Iya, jangan sampai awak diatur bini. Dia yang kepala rumah tangga awak. Kalau awak memang model tu lah Mak Man. Memang santiang model tu bini ya. Walaupun kini awak sedang bagani kau ah. Ha? Jago lalu tu kan awak sampai semik tu. Ah. Air kopi letak di bungkuk lalu tu mah. Ah. Tak do kan apa-apa tu. Pai dah tak do terusnya letak air kopi. Ha, kau kamanga awak terserah awak lah. Ha, penting peti tibu ando pulang kan. Ha, memang model tu. Jadi Pak Jorong ko bilo tak kena kau ini. Awak kan itulah Ijo. Maman. Agak masih ragu ah Maman. Ini awak cari awak contoh kawan-kawan yang lain tu ah. Ibu dah lelaki jo. Kan kasihan ada. Padahal aku lelaki je kajo. Tapi awak heran berdua Maman je jo. Karajo ilmu dia saya sama jawabnya. Habis ni lagi lawan jo. Dibawanya detek tu dari pekan. Dia bawa lelehnya pulang. Oh, kau masalah oleh-oleh jo. Bago ni nyo mangkuit dari Pekanbaru tu mah. Iyo, sampai sangih parit Mak Man mabianyo nane. Oleh-olehnya. Set. Biku buat siapa rumah Maman ni. Sore awak lewat biku situ deh. Oh, enggak usah, biar Mak Man yang mantan ketampe Pak Jorong. Ketampe Jo, tenang, wak bagi Jo. Lagi sebenarnya kau, kau nak tibo lo, kau kirim tu. Nah, apa dah? Kita tindak Maman palasu. Apa lasu? Tenang selah. Siko nak do kami banan nih do. Ah lah kami yo. Enggak dua surang lah mana Jorong. Alah tu Wah, ayahnya. jangankan duo. Ha. 5 surang bagi ya. Nah, tapi tunggu di rumah masing-masing Jo. Nane sih dia bawa cek katanya. Iyo nane. Sekian nak ada lah. Ndak do. Ndak ada. Yalah, jadi di Yosan nang Maman dia. Kok karajo ilmu dia. Makan di hidangan, kok baju digosokan. Sedih senang Maman tu. Tapi apa lagi awak wah? Gaji bulanan ada kah? Berapa sayang lebih ni ya. Ni ayalah. Pailah lah makan dulu kalau porsi. Dah. Oh dah. Oh dah. Apa ye? Dah. Tolonglah udah cuci kain cik leko ha. Ada setengah yang beli ko ha. Kilo pulau seberasnya cucinya dah. Adi ye. Awas enggak. Ya ya. Iya kape dari sangkai mah. Ya ya. Tu lupa tu. Ya ya. Nah, Nasib lah. Ade ko na. Sayang ka bini, ade ko lah. Ni. Pak Jorong. Pak Jorong. Model aku mana lah dia dapat bini. Awak dia sudah menyuci. Inyo pai basen 6 pagi-pagi. Ha, ndak karajo ni karajonya awak sudah nyuci. Kau tahu dia model kau awak ada pulang se tapi mak dia nampak dia kau. Onde mande. Ku Pak Jorong lo kuah. Kamala kadang suruh angkain kau kuah. Kau arago diri dan kau. Kemana si Aju? Sore hari nak do nampak. Mak Man nak do nampak. Lalu ni nak. Apa lu? Ini parah ha. Kamu akan suruhan kau koreng kau.
Urang bagak satambangan. Urang bagak satambangan menyuci kain dan gini leh gua. Nampak di dunia gua ini parah. Ada lala turun ngarago diri dan gua. Kok ketahuan rusak harkat dan martabat harga diri wak kok. Awak ngaku ke anak muda tu na Pak Jorong tu. Kok awak karih pada bini wak. Bini wak takut je wak. Kok ketahuan wak tu. Kalau Mangalo lah Pak Jorong tu baranti mengku rumah entah. Lah jadi awak kepi menyuci ke cuma bini wak. Kalau ketahuan dan gua you masai de masai cai de na. Ikut di mengku umum ikut di sorak Pak Jorong tu. Pak alai ku taruhnya le gua. deh, kok nampak di Pak Jorong tadi ni kamar di latak nak ragu diri den gua. Mangalo lalu Pak Jorong tu tadi yo. Ragu diri den. Ragu diri den. Nampak dia ni makman gua di Pak Jorong gua cai dia dengo. Apa dah cepat tahu si ajo gua. Sebar-sebarannya di kedai tu. Woi! Kamago! Nyuci! Jo kamar ke jo. Pareman gak ada nyuci! Nyuci! Aduh Pak Jorong di muka. Ani. Ma. Dah lihat beko manden sebaran dan postikan di lapau beko. Awak pergi mandi. Pergi mandi awak ko. Ndak pergi manga-manga do. Itu apa? Itu apa? Mangaja namanya. Mangaja namanya. Itu Calia. Itu Itu apa namanya? itu kain biniak mah. Kini rahasiakan. You jangan kecil-kecil orang nak. Jo tahu awak. Awak tahu Jo. Aku tahu Pak Jorong beko saya dia Awak tutui lu. Pak Jorong kan lu tahu Pak awak. Kok awak takut dibinikan? Awak kan keren kawak ndak takut do bini takut kawak ya kan? Iyo. Jo kan modal tu loh, ngecek je Pak Jorong. Lah. Deal, pas Pak. Pokoknya nian yang so. Jadi nyuci semua tanya lah. Ya, berdua awak nyuci di. Jadi Baguncian gaya awak di situ. Saya lihat Pak Jorong ke ya. Okey. Beko lalunya beko mandu awak mah. Lah. Lah. Paniang aja. Kalau tahu dan dapat bini kamu dekwa, indak ke den kau bini kat ketambang kau iban nah. Iban nah dak taluk den do. Disuruh-suruh ada nyuci pada dekwa. Itu ba bini ka bukit Jo. Kabuki Jo bini. Disuruh cari kau kik lah. Namuah kau. Jale di luar awak jale kau. Kau bagak kan. Kurang aja tak ada taluk dak kan. Bini awak dia suruh ni malu ah. Jatuh Jo. Jating. Ya. Jo, tolong Jo. Oh, menyusahkan sumpah omong. Balik kau paman. Si kosongnya sah wak rak. Kau salah. Pak Jorong. Ya. Celik-celik orang tu. Bukannya sanang babi ni ranca. Awak dirayu jo mulut bani. Mak Man. Apa Jo? Le tahu tak? Ado mah si Kamarudin. Si Kamarudin orang yang tagak di terminal tu Itu sangat takut bini mah. Oh, preman gadang tu. Yang tatonya sabuah tu. Kamarudin yang itu kan Jo? Bukannya sanang babi ni ranca. Awak dirayu jo mulut bani. Jo. Adalah. Cuci lah kain tu. Tarimo lah kenyataan itu. Dah ada guna itu. Cuci lah. Cuci. Baiklah. Oh jadi ikut nama
Orang nak bagak tu. Tampang main untuk tampang preman terminal. Nyuci kalian disuruh bini kalian. Yang aku kata jangan kalian nasihat yo dah lai. Oh begini, oh begitu. Untuk nak kayu lo kalian. Yang kawan tu kalian jadi lai. Tak jadi dia tu. Macam lihat kalian lari ciri dia. Aja. Kita buat Pak Jorong jo. Tu balai. Kami nyuci kain kami saya dua lainnya. Man tadi mah kecil orang cari orang. Dan kecil-kecil kurang nak berjarong. Ha. Alang kalian nasihat ini. Bantu kalian sangat-sangat. Macam dia kurang kat kalian lari orang. Ayo nak adu kalian oh. Tanda sayang lah berjarong. Tanda sayang kan kata dia lah. Bajunya awak nici. Patutlah yang tadi kemati perisan ni. Nanti lagi tadi prime folly dia. Wah kalau mak mau. Nama kata kalian sesapu dah. Yang kalian nasihat idan. Yang kecil-kecil kurang nak berjarong. Jadi saya kalian. Yang kecil lah kurang mana. Nak dori kalian aku. Bekon Betul ya kalian. Tak jadi dan ciri sekolah. Malu dan jelek kalian. Baru si kau sia. Tak Den. Ajar oleh tu. Kau kalau mak ban kau pun dah lah.